Bayangkan anda seorang pemain muda yang satu ketika dulu dianggap sebagai salah satu permata paling berharga Liverpool. Anda datang ke Anfield ketika masih terlalu muda. Anda memecah rekod sebagai pemain termuda dalam sejarah Premier League. Anda membesar bersama Liverpool. Anda memenangi Premier League, FA Cup, Carabao Cup. Ramai penyokong percaya satu hari nanti nama anda akan menjadi sebahagian daripada masa depan kelab ini. Tetapi kemudian satu perkara berlaku. Liverpool membuat keputusan untuk menghantar anda keluar bukan kerana anda tidak berbakat, bukan kerana anda gagal, tetapi kerana pada ketika itu Liverpool sendiri mungkin tidak pasti bagaimana untuk memaksimumkan potensi anda. Itulah kisah Harvey Elliott. Musim lalu Harvey Elliott menyertai Aston Villa secara pinjaman dengan harapan untuk mendapatkan lebih banyak peluang bermain dan membuktikan bahawa dia masih mempunyai tempat dalam bola sepak tahap tertinggi. Tetapi apa yang berlaku selepas itu bukan seperti yang dirancang. Peluang bermain tidak datang, rentak permainan tidak dibina, dan apabila musim berakhir, Elliott kembali ke Liverpool dengan satu persoalan besar. Adakah ini peluang kedua untuk dia bangkit? Atau sebenarnya Liverpool sedang berdepan satu masalah besar dengan Harvey Elliott? Kerana masalah Liverpool bukan Harvey Elliott tidak cukup bagus. Masalah Liverpool ialah mereka masih belum menemui tempat terbaik untuk seorang pemain yang sangat berbakat ini. Kalau kita kembali kepada permulaan cerita Harvey Elliott di Liverpool, ramai lupa betapa tinggi harapan yang diletakkan kepada pemain ini. Liverpool mendapatkan Elliott daripada Fulham pada tahun 2019 ketika usianya masih sangat muda. Daripada seorang pemain akademi, dia berkembang menjadi pemain yang sentiasa berada di sekitar skuad utama. Di bawah Jurgen Klopp, Elliott dilihat sebagai pemain yang mempunyai sesuatu yang istimewa. Dia mempunyai kaki kiri yang sangat berkualiti, dia mempunyai kreativiti, dia berani meminta bola, dan yang paling menarik, dia bermain dengan keyakinan seorang pemain yang jauh lebih matang daripada usianya. Tetapi bola sepak di kelab besar seperti Liverpool sangat kejam. Bakat sahaja tidak cukup, anda perlu berada pada masa yang tepat dan anda perlu berada dalam sistem yang tepat dan anda perlu mendapatkan peluang yang konsisten. Itulah cabaran Harvey Elliott. Apabila Liverpool membenarkan Elliott pergi ke Aston Villa secara pinjaman, ramai melihatnya sebagai langkah yang logik. Dia memerlukan minit permainan, dia memerlukan pengalaman, dia memerlukan peluang untuk membuktikan dirinya. Tetapi musim di Villa Park menjadi sesuatu yang sangat sukar. Elliott hanya membuat beberapa penampilan dan tidak mendapat jumlah minit yang dia harapkan. Lebih mengecewakan, perpindahan kekal yang mungkin berlaku juga tidak menjadi kenyataan. Daripada seorang pemain yang berharap untuk membina momentum, dia kembali ke Liverpool dengan lebih banyak persoalan. Tetapi menariknya, Elliott sendiri tidak melihat pengalaman itu sebagai satu kegagalan sepenuhnya. Dia mengakui banyak perkara berada di luar kawalannya dan memilih untuk melihat pengalaman itu sebagai proses pembelajaran. Dan mungkin itu menunjukkan satu perkara tentang mentaliti Harvey Elliott. Dia bukan pemain yang mencari alasan, dia tahu dia perlu membuktikan sesuatu. Dan di sinilah cerita menjadi menarik. Kerana bola sepak kadang-kadang memberikan peluang kedua ketika seseorang hampir dilupakan. Liverpool kini memasuki era baru bersama Andoni Iraola. Pengurus baru bermaksud pemain lama boleh mendapat permulaan baru. Apa yang berlaku di bawah pengurus terdahulu tidak semestinya menentukan masa depan anda. Dan bagi Harvey Elliott, ini mungkin masa terbaik untuk membuktikan dirinya. Iraola melihat pemain yang lapar, pemain yang mahu menunjukkan bahawa musim sukar di Villa bukan gambaran sebenar kemampuannya. Tetapi persoalan terbesar masih sama, di mana sebenarnya Elliott akan bermain. Ini adalah perkara yang paling menarik tentang Harvey Elliott. Dia seorang pemain yang bagus, tetapi dia bukan pemain yang mudah dikategorikan. Kalau anda melihat pemain seperti Mohamed Salah dulu, semua orang tahu dia bermain di kanan, dia menyerang, dia mencipta gol. Tetapi Elliott, dia boleh bermain beberapa posisi dan kadang-kadang itu menjadi kelebihan. Tetapi dalam skuad Liverpool yang penuh dengan pemain berkualiti, ia juga boleh menjadi masalah. Pilihan pertama, sayap kanan. Ramai melihat Elliott sebagai calon untuk mengisi ruang kanan sebab mudah. Dia berkaki kiri, dia suka masuk ke kawasan tengah, dia mempunyai hantaran dan rembatan yang baik. Tetapi masalahnya, dia bukan pemain yang menang melalui kelajuan. Dia bukan jenis winger yang menerima bola dan mengalahkan pemain lawan satu lawan satu. Jadi jika Iraola mahu winger yang sangat agresif dan pantas, mungkin Elliott bukan pilihan utama. Pilihan kedua, nombor 8. Ini mungkin posisi yang paling banyak dimainkan Elliott sepanjang keriernya. Sebagai pemain tengah kanan, dia boleh menjadi penghubung. Dia boleh turun mengambil bola. Dia boleh membantu serangan.
dia boleh mencipta peluang. Tetapi untuk bermain sebagai nombor 8 dalam sistem moden, anda perlu melakukan semuanya. Anda perlu bertahan, anda perlu menang duel, anda perlu mempunyai tenaga yang tinggi, dan itu adalah kawasan yang Harvey Elliott masih perlu buktikan. Pilihan ketiga, nombor 10. Mungkin inilah posisi yang paling sesuai dengan sifat semula jadinya. Pemain yang bermain di belakang penyerang, menerima bola antara garisan, mencari hantaran terakhir, membuka ruang. Tetapi sekali lagi, Liverpool mempunyai persaingan besar di posisi ini. Dengan pemain seperti Florian Wirtz yang juga bermain di kawasan kreatif, Elliott perlu menunjukkan sesuatu yang luar biasa untuk menjadi pilihan utama. Selain Florian Wirtz juga, di posisi yang sama, terdapat persaingan dengan Dominic Szoboszlai. Apa yang boleh kita harapkan daripada Harvey Elliott? Mungkin jawapannya bukan mencari satu posisi sahaja. Mungkin kekuatan terbesar Harvey Elliott ialah menjadi pemain yang boleh memberikan sesuatu yang berbeza. Dalam bola sepak moden, tidak semua pemain perlu menjadi superstar. Ada pemain yang menjadi penting kerana mereka memberikan penyelesaian, dan Elliott mungkin perlu menerima peranan itu dahulu. Bukan sebagai pemain utama yang tidak boleh digantikan, tetapi sebagai pemain yang membuatkan Liverpool lebih kreatif apabila dia berada di atas padang. Jadi persoalannya sekarang, adakah Harvey Elliott akan berjaya mendapatkan tempatnya dalam Liverpool musim ini? Atau adakah kisahnya di Anfield akan berakhir dengan persoalan apa yang mungkin berlaku? Kerana bakat itu tidak pernah menjadi masalah, kualiti itu tidak pernah menjadi masalah. Yang menjadi persoalan ialah, adakah Liverpool akhirnya akan menemui cara terbaik untuk menggunakan Harvey Elliott? Dan adakah Harvey Elliott mampu membuktikan bahawa dia bukan sekadar pemain muda yang penuh potensi, tetapi seorang pemain yang benar-benar boleh menjadi sebahagian daripada masa depan Liverpool? Sebab kadang-kadang dalam bola sepak, peluang kedua bukan datang kepada pemain yang paling berbakat. Peluang kedua datang kepada pemain yang masih sanggup berjuang selepas semua orang mula melupakannya. Dan mungkin inilah masa Harvey Elliott. Apa pendapat anda tentang Harvey Elliott? Sila komen di bawah. Sekiranya anda menjadi Andoni Iraola, di posisi manakah anda akan cuba letakkan Harvey Elliott sebagai pemain utama? Kita jumpa dalam video yang seterusnya. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Kita target untuk capai 5,000 subscriber sebelum musim baru bermula. You will never walk alone.